Harga emas akan jatuh, rugi beli sekarang. Siapa yang pernah fikir macam ni? Mentor emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, yang ada pengalaman lebih daripada 15 tahun dalam bidang emas dan juga kewangan, beliau ada berpesan, harga emas dalam jangka masa yang pendek memang ada naik dan juga turun. Tetapi kalau kita tengok rekod sejarah harga emas 20 tahun yang lepas, harga emas akan sentiasa meningkat setiap tahun secara purata 10%. Kalau kita tengok pada prestasi harga emas di Malaysia juga, dalam tempoh setahun ini, harga emas dah naik lebih 20% setahun. Jadi, tuan-puan kena jelas dengan 3 perkara ini. Pertama, simpanan emas adalah untuk simpanan jangka masa panjang, sebaiknya 2 tahun dan ke atas. Jika tuan-puan nak gunakan duit tersebut dalam tempoh yang terdekat, iaitu kurang daripada 2 tahun, sebaiknya tuan-puan simpan sahaja dalam ASB ataupun tabung haji. Kedua, emas ini tidak sama dengan saham. Tuan-puan tak perlu pun nak monitor harga emas sebagaimana tuan-puan main saham. Emas ini bukannya kita beli harga rendah, jual harga tinggi macam saham. Tak ada siapa pun yang tahu harga yang terendah untuk emas dan juga harga yang tertinggi. Jadi, kalau tuan-puan nak kaya dengan emas, fokus sahaja pada pertambahan gram, bukannya pada harga emas. Ketiga, tuan-puan boleh gunakan teknik pemurataan harga untuk minimumkan kos belian emas. Sebagai contoh, tuan-puan beli 1 gram pada Januari 2025 dengan harga RM409. Beli 1 gram pada Februari 2025 dengan harga RM436 dan beli 1 gram pada Mac 2025 dengan harga RM443. Jadi, purata untuk setiap gram ini adalah RM429. Purata harga belian ini, tuan-puan boleh semak melalui aplikasi PUBG Gold. Kesimpulannya, nak simpan emas ini bila masa pun sesuai. Tak ada istilah pun rugi, asalkan duit yang tuan-puan nak gunakan untuk beli emas itu adalah untuk kegunaan 2 tahun dan ke atas. Yang rugi adalah bila mana tuan-puan bertangguh dan gram emas tuan-puan pun tak bertambah. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan ilmu, boleh rujuk pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.